Getah waktu dia terbang. Okey, tu atau saya cerita jadi dia naga tasik cini ni, kisah dia sebenarnya ni ya, kita ni berada di atas bukit sebenarnya. Di bawah ni pamah dia yang air ni. Dulu tempat ni tempat orang berpadi huma. Berpadi. Padi. Orang dia tanam padi. Lepas tu satu hari tu anjing dia menjalak. Anjing orang tua tu menjalak. Lepas tu dia salah batang kayu macam ni. Lepas tu tuan dia pergi tengok. Kayu buruk dia cakap, dia balik. Lepas tu kan anjing dia bawa balik, anjing datang lagi. Lepas tu bawa balik, anjing datang lagi. Lepas tu sampai waktu jumpa, dia jumpa macam lemak. Dia cakap Lemak. ya, batang kayu tu dia ada lemak. Lepas tu yang orang sibuk berpadi tadi tu pergi ambil. Lepas tu dia cakap makan, bawa balik makan. Lepas tu atuk tu seorang je tak makan. Lepas tu dia tak bagi makan cucu dia, kisahnya lah dia orang cakap. Lepas tu cucunya nak makan juga. Lepas tu atuk dia memang tak bagi. Lepas tu cucu dia makan sikit. Lepas siap makan tu, lepas tu tiba-tiba hari pun gelap. Hari gelap, lepas tu Tiba-tiba. ya, secara tiba-tiba selepas orang dah makan dah, semua dah makan, cuma yang tak makan atuk dia je tak makan. Atuk dia tak makan, lepas tu dah hari gelap tadi tiba-tiba air pun naik keluar. Air keluar, lepas tu dia bawa lari, cucu dia lari sampai sebelah kampung Melai sana. Dia bawa lari satu pisau apa? Pisau lah, pisau apa? Pisau kecil lah, bukan pisau kecil, dia panggil pisau raut. Dia panggil yang pisau raut tu dia bawa lari, dia dukung cucu dia. Lepas tu cucu dia apa tu katak tu cakap wang. Bunyi katak tu air naik. Dia bawa lari cucu dia dukung, sebab dia orang tua, dia dukung cucu dia. Lepas tu katak tu semua bunyi buang. Maksud dia katak tu suruh buang cucu dia lah. Sebabnya kalau tinggal cucu dia, air tu sampai situ je lah. Sebab sebab cucu dia makan. ya, sebab cucu dia makan. Air tu nak cucu dia tu je. Tapi sebab dia bawa. Jadi air tu ikut. Tapi katak tu dah cakap dah buang. Sebab tu kata asyik sini ni ada bunyi katak yang buang. Tu buang dia, maksud dia menyuruh buang, tapi dia tak nak buang. Dia sayang cucu dia. Lepas tu sampai dia lari sampai Melai sana. Lepas tu ada satu pokok jerutung. Dulu pokok tu ayah saya cakap masih hidup lagi lah, tapi masa pembalakan tahun bila dah tahun 90 berapa dia orang dah tebang. Sebenarnya ada pisau tu, dia ambil pisau raut tu, dia tikam situ, lepas tu dia tinggal cucu dia. Jadi air sampai kat tu je lah. Cucu dia rumah kan? Saya tak tahu pasti cucu dia. Lepas tu atuk dia menghilang. Saya tak tahu menghilang tu pergi mana. Dia orang cakap kemungkinan dia berada di Gunung Cini lah. Sebab tu Gunung Cini tu jarang orang daiki. Saya pernah pergi sampai kat sana, ada satu persegi tu memang tinggi lah. Saya pergi pukul 8 sampai pukul 12. Sebab saya tak biasa berjalan jauh sangat naik bukit. Tapi bukit tu memang jauh orang daiki lah. Tapi sampai atas sana memang sejuk. Dia banyak pokok rul, lepas tu kat atas sana terang macam ni lah. Dia macam ada orang jaga. Dia tak tahu kemungkinan kalau masyarakat kita lah percaya yang tu memang ada penunggunya lah. Saya tak tahu dah pasti. Sebab dia banyak apa? Banyak penunggu lah, saya tak tahu penunggu tu yang macam mana. Memang ada, tapi kata dia orang kalau nak pergi sana kena ada orang yang pandai-pandai lah. Sebabnya dia orang cakap sana ada apa gua menyedot. Dia ada masa dia akan duduk. Saya tak tahu sebab dia mungkin pergi campak ke apa. Kat atas sana pun ada perigi, saya pernah pergi. Atas bukit. Ya. Dia pergi macam orang memang, tapi memang orang jaga. Saya pernah pergi sekali sana. Bersih lah. Ya, bersih. Saya pernah pergi atas sana. Itulah kisah dia terjadinya air kasih sini. Yang naga tu dia cakap tu sebab telur. Dia makan telur. Dia makan telur. Dia makan orang tu makan telur. Dia makan telur. Dia makan telur. Dia ingatkan telur tu telur ular. Jadi dia makan. Saya tak tahu macam mana mula dia makan. Lepas dia makan tu, dia cakap dia jumpa telur tu dia makan. Ini saya tahu cerita yang atuk cerita lah. Saya tak tahu benda tu fakta ataupun direka-reka. Saya tak tahu, tapi yang itulah masa saya kecil tu selalu mendengar cerita atuk. Atuk dia cakap dia makan, lepas dia makan, lepas tu tiba-tiba dia badan dia gatal. Dia gatal, lepas tu dia jadi kering tekak. Dia terjadinya naga asan dia panggil tu. Ya, Naga Hasan. Nama dia Naga Hasan. Nama orang tu. Ya, nama orang tu nama dia Hasan. Ya, dia manusia asalnya. Dia manusia. Makan telur. Ya.
dia makan telur tu, lepas tu dia jadi apa? Sisik keluar. Dia keluar sisik, lepas tu dia kering-kering tekak semua, dia minum air. Pertama orang tolong ambil air, tolong bagi dia minum lah sebab dia kering tekak. Lepas tu lama-lama dia sendiri pergi. Dia sendiri pergi ke sungai minum. Dia sendiri pergi ke sungai minum. Dia pergi ke sungai sendiri minum lah, lama-lama jalan dia baru besar. Lepas tu dia besar, dia nak lari lah daripada orang. Sebab tu dia lari melalui Kuala Kini. Sebab tu air sungai Tasik Kini melalui Kuala Kini. Dia keluar melalui Kini pergi Sungai Pahang. Lepas tu sampai pergi Sungai Pahang, dia terjumpa dengan tu yang jadi naganya, adanya naga Seri Gumum. Naga Seri Gumum tu memang ada kat Gumum lah. Tu yang naga asal tu dia dah keluar dah. Oh, naga asal dia dah keluar. Ya, dia dah keluar, dia dah mati, dia ada kat Tanjung Agas. Kat Tanjung Agas Pekan. Oh, yang tu naga yang dekat okey. Yang naga panjang tu lah, kubur panjang. Ya, betul. Kalau ada siapa yang tahu tu lah orang cerita. Bila orang lain cerita, dia jadi macam Bersambung. ya, saya pun tak pasti. Lepas tu lah dia jadinya tu. Sebab tu lah naga yang adanya naga Tasik Kini ni tinggalnya naga Seri Gumum. Tu bila dia dah keluar daripada sini, yang Asan tu keluar daripada sini tu, dia pergi dah sampai ke Kuala Kini tu, dia dah lalu dulu. Lepas tu naga Seri Gumum ni nak keluar, dia tak lepas. Dia sampai dekat Kuala Kini. Dia sampai kat Kuala Kini tu, lepas tu kat situ ada pokok merbau. Dia menghalang lah, dia cakap kalau awak lalu saya bunting. Jadi awak tak boleh langkah saya sebab saya bunting. Nanti apa macam kita orang cakap apa, tulah. Saya tak tahu. Tulah kira macam itu macam melanggar kiranya sebab saya bunting. Awak langkah saya bunting, saya mengandung ni. Awak langkah saya, awak tak boleh, awak berdosa lah. Tu kiranya macam perjanjian dia lah. Naga Seri Gumum tu dia nak keluar tapi tak boleh keluar daripada Seri Gumum lah, daripada kampung Gumum sebab dia naga asal tu dah keluar. Dia dah keluar dah. Dia macam dia bersambung juga dengan hikayat naga Sungai Pahang. Sebab Pahang ni dia memang ada hikayat naga dia. So naga Sungai Pahang tu dia cerita pasal naga Seri Gumum tu lah. Dia ada naga Seri Gumum, naga Seri Daik dengan naga Kema tu kan, Kemboja tu kan. Ya betul, naga Kemboja. So naga Seri Daik tu dia orang ni bila dah naga-naga, dia orang macam nak berlawan lah. So yang naga Seri Gumum, naga Hasan tu macam tu lah, macam dia orang nak lawan dekat Laut Cina Selatan, dekat-dekat dengan Tioman tu. Sebab tu cerita dia tu adalah cerita yang bila dia orang melawan tu, dia melawan dengan naga daripada Kemboja dekat Pulau Tioman tu. So yang mati tu dia jadi pulau kat Tioman tu. Dan naga Seri Gumum tu dia orang kata dia menang, tapi bila dia balik ke sini baru dia mati. Dan dia jadi, sebab tu macam dia orang kata juara yang tewas. Tapi dia sempat balik ke sini. Sempat balik ke asal dia. Sebab tu lah yang ada dekat tu, yang tu lah naga Hasan yang ada dekat kampung. Yang mati dekat kampung Sungai Panjang. Dekat Sungai Panjang dekat Tanjung Agas sana lah, saya tahu dekat Tanjung Agas dekat Kuala Pahang, dia panggil Kuala Pahang. Yang ada kubur, dia orang cakap ada kubur lah, saya tak pernah tengok tapi memang dia orang cakap ada kubur sana. Cakap tu memang yang naga Hasan punya, yang asalnya jadi yang daripada dia makan telur tadi. Yang tinggal tu kat sini je lah. Sebab tu lah Pulau Tioman tu dia orang cakap ada kaitan dengan Tasik Kini. Sebab tu kat sana walaupun tengah pulau ada air terjun, tapi air dia kenapa dia kelilingi pulau, kenapa air tu tak masin? Kenapa air tu masih tawar? Dia rasa sungai lagi. Sebab tu lah dia orang cakap sebab sana dia semua ada spesiesnya kat Tasik Kini, semua ada dekat Pulau Tioman. Sebab tu dia orang cakap kat sana pun ada spesies sama macam dekat sini, dekat Tasik Kini. Tu dia orang cakap legendanya tu. Tapi kadang-kadang bila orang ramai dah keluar kan, dia jadi macam banyak sangat. Tapi yang sungai yang naga Seri Gumum tu dia sempat balik ke sini. Sebab tu kalau kita tengok Tasik Kini dengan Tasik Bera dia sama. Tapi Tasik Bera dia tak ada bukit. Tapi Tasik Kini dia ada bukit. Dan dia orang macam dia, kita orang sains macam kita ni sains kan, mengkaji kan. So dia orang kata sisik naga ni dia berubah. So dia daripada besi kepada emas dan dia berubah lah. So naga tu cerita dia sisik dia tu adalah metal lah. So dia cakap kalau macam Tasik Kini ni dia kan very high in ferrum kan, besi. So mungkin disebabkan oleh naga lah.